Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kuih cucur badak. Kita pun tak tahu tak mana badaknya. Saya tahu ubi keledek dengan sambalnya, udang kering. Jom saya kongsikan cara saya buat kuih cucur badak bersama bahan-bahan yang saya sudah sediakan ya. Jom. Okey, mula-mula sekali ubi keledek ni yang telah kita cuci bersih, kita kukus. Ni sebab ubi ni lembik ya, kita kukus. Kalau kita rebus nanti bertambahlah air, susah pula kita nak mengeringkan dia. Yang terlebih tepung dia jadi liat. Okey, kita kukus. Ni kukus sehingga dia lembut. Okey, sementara kita kukus ubi kita buat inti. Ni bahan-bahan untuk kita buat inti. Ni udang kering, udang garagau nama dia. Jenis halus-halus nipis gini. Serai, cili kering, bawang merah, bawang putih, ni jintan manis. Okey, ini semua kita kisar. Kelapa ni kita ambil sedikit. Masukkan sedikit air. Ni bahan-bahan yang telah kita kisar tadi, kita tumis. Kita masukkan garam dan gula. Sedikit serbuk kunyit. Okey, bahan-bahan ni kita tumis sehingga dia betul-betul masak ya, baru kita masukkan kelapa. Sambal kita ni dah masak macam ni. Kita tambahkan air masak sedikit. Okey, kita masukkan kelapa. Kita masak dia sehingga air yang kita tambah tadi tu kering. Gula garam tu sesuaikan dengan cita rasa kita ya. Jangan terlebih garam pula. Oi, masin tak boleh makan. Cepat dapat darah tinggi. Setiap tempat tu dia sebutan dia tak sama ya. Rupa kuihnya je. Kuihnya serupa tapi namanya tak serupa. Sebutannya tak sama. Kalau kat Kelantan kuih badaknya lain. Ni kalau tak nak, okey, ni saya tak suka lah udang kering. Boleh gantikan dengan isi ikan. Tak ada masalah. Okey, nampak ni inti kita dah betul-betul kering. Dah cukup masak. Dah pun lembut ubi kita. Bolehlah kita lenyek. Okey. Ambil sikit-sikit kita lenyek. Okey, dah lenyek macam ni. Masukkan sedikit garam. Sebabnya ni masih panas, kita tunggu dia sejuk. Baru kita masukkan tepung. Ni nampak. Okey, ubi kita dah pun sejuk. Sekarang kita tambah sedikit margarin, 1 sudu. Okey, kita masukkan tepung gandum. Ubi ni saya timbang sebanyak 1,700 gram. Maknanya 1 kilo lebih. Saya masukkan tepung sebanyak 2 cawan setengah. Memang dia lembik begini. Okey, nampak ni. Kita ambil satu adunan. Macam kuih cek mek molek tu. Gini aku buat lubang tengah-tengah. Inti. Ambil seekor udang kering. Itulah udang kering ke udang basah ke. Tak atas dia ni. Ini. Tekan. Supaya bila kita goreng nanti dia tak lari. Dia duduk di situ. Okey, ni dia. Kuih kita dah siap ya. Ready untuk kita goreng. Minyak kita dah panas, bolehlah kita masukkan kuih kita.
Okey, dah pun masak. Okey, jom kita jamu selera. Weh, kita bismillahirrahmanirrahim. Macam ni. Inilah kejadiannya. Alhamdulillah.